Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Afif bin Wan Mahmud dari Ma'had Dini Sultan Abdul Halim. Baik murid-murid, tema kita pada hari ini adalah suluh masa depan yang bertajuk Ke Manakah Kita. Baik, marilah kita lihat standard kandungan terlebih dahulu. 2.2 membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Seterusnya murid-murid, standard pembelajaran 2.2.2 membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bentuk panduan dengan memberikan respon peribadi yang sesuai. Seterusnya, objektif pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bentuk panduan dengan memberikan respons peribadi yang sesuai, dan seterusnya, yang kedua, murid dapat membaca bahan panduan dan melengkapkan carta KWLH dengan maklumat yang tepat serta memberikan respon peribadi terhadap maklumat yang diperoleh. Baik murid-murid, sekian sahaja untuk kali ini. Kita akan meneruskan pembelajaran kita pada sesi yang seterusnya.